Hai guys, apa khabar semua? Kembali lagi kita dalam video terbaru dan hari ini kita nak tengok gelagat Akif Anaki, iaitu anak kepada Amira Rosli dan Amar Bahrain. Dan dia ada satu gelagat Anaki ni, bila bangun tidur katanya terus cari nasi lemak ya. Maklumlah, bila bangun tidur je kita terus lapar, rasa nak makan kan, macam Anaki ni. Who wants to eat nasi lemak? Nasi lemak. Nasi lemak? Nasi lemak? Izara cakap muka Anaki dah nak bertukar jadi macam Mami ya. Nasi lemak. Are you fart? Oh my god. Mami kata bila bangun tidur je muka macam Mami, bila dah lama sikit muka macam Daddy balik. Eat nasi lemak. Nasi lemak. Nasi lemak? Nasi lemak? Ada yang kata rasa macam baru je hari tu tengok Anaki menangis baca doa makan dia. Sekejap je dah besar tu. Allahumma barik. Rambut Anaki pun dah pendek ya, barulah nampak macam Daddy. Who wants to eat nasi lemak? Nasi lemak. Nasi lemak? Nasi lemak? Memang sebiji kan nampak macam muka Amar Bahrain. Bila Anaki rambut pendek ni, bila rambut panjang nampaklah juga macam Mami ya. Okey guys, itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa untuk like video ni dan subscribe.